Apakah istidrak? Istidrak itu kelebihan yang Tuhan bui, tujuan dia nak menghina ke orang tu lagi. Tu dipanggil istidrak. Seperti orang agama lain, tokca, paderi, orang duk sembah setan, duk puja setan, tu hewi kelebihan juga. Tokca boleh terbang, boleh gapo dia kebar. Ada tokca ada 200 tahun umur dia. Muda supaya umur 33 tahun. Nyo berlatih yoga, nyo pernafasan, ada boleh selai dalam air seminggu, tak mati. Oh, bisa apa? Istidraj. Tuhan nak suruh dia koyak lagi dengan kekufuran dia, dengan sesak dia duk suruh sedak lagi, duk suruh sedak. Modoh Tuhan nak suruh malaikat timbuk. Malaikat nak timbuk di dalam neraka. Tu panggil istidrak nah. Istidrak ni benda-benda pelik yang berlaku kepada orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang kafir. Tujuan dia bukan nak suruh dia kelebihan, nak suruh Tuhan nak balas lagi mudah. Nah. Dia kata apa dia istidrak bagi orang awam. Oh, istidrak bagi orang awam ni kita tak tahu. Ambo tak ngaji agama boleh makan. Nah. Ambo tak semaya pun tahu napa anak pas sore-sore tu tak ada gapo dia tu. Istidrak tu orang awam lagu tu. Ambo ustaz kata wajib ngaji pada ambo tak ngaji napa segar tak accident pun. Istidrak tu orang awam tu. Kena fikir kecil lagu tu. Takut ke istidrak gak. Nah, kita ada buat dosa semacam tak dengar kata saya mengaji, wak kerah gitu. Tak pernah accident pak tu. Allah istidrak malak. Nah, Tuhan tak repih tekok kita atas jalan. Apa? Istidrak tu bagi orang awam. Istidrak bagi penuntut ilmu. Semakin mengaji semakin jauh dengan Tuhan. Semakin mengaji semakin jauh dengan Nabi Muhammad. Semakin mengaji semakin apa biasa ulama-ulama. Semakin tak ada adab, jalan tu istidrak. Ilmu kau banyak, adab kau tak ada. Ngaji banyak pakai topi sudu. Ngaji banyak pakai lebih daripada orang jahil lagi. Allah berat lah kata. Ujian ni, ujian bagi penuntut ilmu. Kadang-kadang berlaku benda pelik, ngaji bodoh bijak pintar pula, dapat anugerah lagu ni, tetapi tak tutup aurat. Rambut bersepa, Allah istidrak. Tu hewi ilmu pada dia patut dia rapat Tuhan, kau jauh istidrak. Istidrak orang alim pula, ilmu siapa orang menuntut ilmu ni jadi orang alim lah. Orang ada ilmu. Ni, semakin banyak ilmu semakin rasa bongkak, semakin rasa sombong, semakin tak hormat kepada orang tua, semakin tak hormat kepada orang alim dulu rasa dia paling alim sekali. Nah, dia ulama, ambo ulama juga. Ambo doktor lagi. Demo PhD ko. Sudah tak ada apalah. Istidrak orang alim. Nah, bukan kita mengaji ni kena jadi resmi padi kau orang tua kata. Semakin berat padi tu semakin tunduk. Tak rugi, tak jadi jahil kalau kita tunduk kat orang. Apa kena sombong dulu kau jadi orang alim? Dok. Alim ni tidak bertambah dengan sombong. Bahkan kalau kita semakin rendah pula tu akak diri kita. Nah. Istidrak waliullah. Biasa waliullah ni Tuhan jaga. Kalau tidak Tuhan tak panggil dia waliullah. Nah, waliullah ni dia akan boleh karamah saja. Kalau hok jadi sesak tu nampak kau sesak tu bukan waliullah. Sekalipun kita nampak dia khamat, maka dia dah jadi istidrak, dah jadi wali setan. Biasa orang hok sesak, hok mendakwa kesesatan ni biasa dia ada pelik juga. Tengok ayah ping dia, apa dia ngaku dia Tuhan lah gapo dia. Ya orang bisa juga tu. Dari sudut ilmu dia, dari sudut gapo dia perbahasa ilmu hakikat dia bisa. Maka lama-lamanya tarik ilmu dia bisa kau. Akhir sekali jadi istidrak. Wali tu bukan wali. Wali ni tu tak wi istidrak, tu wi karamah. Nah.